Okey, Assalamualaikum. Hai. Okey, bagi isu berkenaan dengan adjustment bagi caruman di KWSP, SOSO dan juga SIP yang ada dalam My Staff Payroll Record. Okey, dekat sini kami akan rujuk, okey, this amount biasanya kami akan rujuk di laman web masing-masing lah. Macam KWSP kami akan rujuk dia punya kadar caruman yang dibenarkan, okey, yang dikira untuk majikan dengan pekerja. So user boleh double check di laman web masing-masing kat situ. Okey, misal kata ada berlaku perubahan. So katakanlah KWSP untuk for the next time berlaku perubahan atau rombakan semula untuk caruman tu. Contoh katakan dekat sini, okey, majikan, okey, kalau kita start kat sini, okey, daripada tangga gaji bulanan RM10 sampailah RM20, okey. Dekat sini kalau ada perubahan, user boleh adjust saja, tak ada masalah sebab yang ni tak melibatkan any formula macam kami note dalam this pink page punya warna kan. Okay, kat sini yang ni saja yang dia akan terlibat dia punya auto formula. So tak boleh sentuh this one lah. So user just ubah saja di sini. So misal kata okay, majikan dia bukan lagi RM3, dia naik RM3.50. So kita adjust lah. Okay, RM3.50 kat sini. Okay, note. Okay, so yang ni akan automatic generate. So begitu juga yang lain lah. Kalau ada apa-apa saja perubahan di dalam kolom selain daripada jumlah caruman ni yang berformula ni, user boleh adjust, tak ada masalah. Okay, misal kata user nak buat tambah baik. Okay, katakanlah tambah baik. Okay, so far kita check kat sini sampailah kita buat 251. Okay, daripada tangga gaji sehingga RM5,000. Okay, kalau misal kata ada lebih daripada ni, user nak tambah baik, nak tambah lagi lebih daripada tu, boleh saja, tak ada masalah. User just highlight saja berapa row yang user nak tambah. So katakan nak tambah lagi 10 row. Okay, kita highlight sini 10. Okay, nampak kat sini ada row punya tanda. Okay, klik kanan, insert. Okay, macam tu. So kat sini ada kosong kan. Okay, dekat sini user kena adjust dia. Maksud dia copy dia dulu. Okay, kita transfer pergi ke atas sebab kita nak pakai dia punya bawah ni. Okay, ini step dia lah, paling mudah lah untuk elak daripada kita sentuh any formula ataupun adjustment yang pada asal dia. Okay, so klik kat sini. Okay, klik kat sini, klik kanan, paste value kat sini. Ya, bukan yang ni paste value, supaya nanti kita nak paste value saja. So sampai takat ni, okay, user boleh remove yang ni. Maksud dia clear content lah. Sebab kita nak pakai this column 10, this 10 row. Okay, klik kanan, clear content. Okay, macam tu.